Kementerian Kesihatan Malaysia mengesahkan 10 kluster baharu penyakit tuberkulosis atau TB dikesan di 7 negeri. Johor mencatat kes tertinggi dengan 37 kes melibatkan 29 kanak-kanak dan 8 dewasa. Selangor pula mencatat 10 kes daripada 4 kluster berbeza. Sabah, Pahang, Kedah, Kelantan dan Perlis turut merekodkan kes dalam jumlah lebih kecil. Kes dikesan melalui saringan aktif dan jejak kontak. Setakat ini, lebih 900 individu yang mempunyai kontak rapat telah disaring. Pesakit yang menunjukkan simptom menerima rawatan segera dan dipantau melalui program Directly Observed Therapy bagi memastikan ubat diambil dengan betul. Antara simptom utama TB ialah batuk berpanjangan, demam, kurang selera makan dan penurunan berat badan. KKM turut memaklumkan liputan imunisasi TB dalam kalangan kanak-kanak kekal tinggi, hampir 99%, membantu perlindungan awal. Jika anda atau ahli keluarga mengalami simptom berpanjangan, segera ke klinik atau hospital kerajaan. Saringan awal dan rawatan tepat masa boleh menghentikan penularan TB.